Okey guys. Lawanan di antara pasukan Jepak 67 bertemu dengan pasukan Lepok Ilu. Separuh masa pertama dimulakan. Benny tadi Fred, bukan aku. Benny yang dah kau. Bukan aku lah. Metro. Oh, flick! Gol! Cantik tendangan daripada Metro tadi guys. Difliksi aja oleh Rexy. Menyaringkan gol yang pertama untuk pasukan Lepok Ilu pada minit ke-21. Balik lagi kepada Alo. Lepas bola kawalan daripada pasukan Jepak. Naik ke atas gerakan daripada Safaiz kali itu. Safaiz, hantaran cantik. Gol dari Triswandi. Pada minit ke-30, Triswandi menyaringkan gol kedua untuk pasukan Lepok Ilu. Hasil hantaran menarik daripada Safaiz guys. Cobaan Safaiz untuk masuk ke dalam. Tangkap kemas oleh Seswanto. 47 minit. Tumpuan kepada Encik Azman selaku pengadil tengah guys. Untuk meniupkan whistle separuh masa pertama. Akan ditamatkan bila-bila masa saja lagi. Okey, tamat separuh masa pertama. Kedudukan 2-0 Lepok Ilu mendahului pasukan Jepak 67. Dan gol adalah hasil jaringan daripada Rexy. Menerusi tandukan flick sepakan percuma dari tengah padang tadi. Dan gol kedua menerusi lagu kedua. Safaiz kah? Skor kedua. Okey, Triswandi skor kedua guys. Okey view ya. Kerak ngam lah. Tapi mun dia dimulakan separuh masa kedua guys. Iskandar. Alo. Upas ke lagi Alo mencari Leo di sebelah tu. Dalam kotak penalti. Masih lagi Leo berdepan dengan Remison. Oh Leo. Dekat dengan Syarul. Teruskan. Masih lagi peluang. Okey, gol. Menerusi Syarul Abdul Malik ataupun dua orang di sial, Leo dengan Syarul sial. Okey. Kita boleh nanggap sentuhan daripada Syarul sebenarnya. Pada minit ke-15 kedudukan berubah 1-2 guys. Iqbal Khan. Bola pertama daripada Iqbal. Ini nak siap kan kali Irfan. Oh, flick di sia. Halo! Gol! Udah madah kita orang. 2 sama. Pada minit ke-20
9. Jaringan kedua. Langsung keluar dan Lepuk Ilu bermain dengan 10 orang kini tu. Masa semakin singkat guys. Kemungkinan 3 minit akan ditambah di sia. Pertukaran awal yang dibuat. Pertukaran akan dibuat. Okey, tangan ke atas. Steven. Hasim keluar. Toknya. Wow! Last minute jaringan. Daripada Gipli. Larian entah dari mana. Gipli angkat tangan. Ya. 3-2. Ami. Tendangan terus daripada Ami Leretisia. S1 dan tamat. Kedudukan penuh. Masa penuh. Iaitu Lepuk Ilu menewaskan pasukan Jepak dengan 3-2. Ui, 5 jaringan oh. Okey guys, jumpa kita orang lagi esok. Mungkin admin akan berada di stadium esok hari. Jumpa kita orang lagi kan. Okey, assalamualaikum. Bye bye.